kita couple, Okay. kita break. Break. Okay, sebab kau tak ada masa dengan dia. Satu lagi dia terlampau baik. Awak terlalu baik dengan saya. Right, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke LM90. Ini tempat kita sembang gentle lepas minit 90. Cik, first part tadi kita dah sembang baik ni. Kita dah korek dekat dia tentang perjalanan dia daripada zaman dia main bola kat estate, dah pergi ke sukan, dah pergi ke SSBJ. So far aku nak tanya kau, ada benda menarik lagi ke kau nak korek daripada 1Z sebelum kita cerita benda lain pula? Kalau media lain ni dah tanya dah macam mana kenal wife. Ush, Itu media lain lah. kau gagal lah. Ni contoh. Tapi kita prefer untuk cerita pasal diri dia. Itu pun pasal diri dia. Yelah, apa kita nak cakap pasal Kau lain? betul nak tahu? Betul? Betul nak tahu? Aku tanya sikit lah Aku try Try. Zack, aku nak tahu Okay. umur berapa kau kenal wife kau dan umur berapa kau yang berkahwin? Kenal wife tu umur 19. 19 tahun. Masa tengah mengingat Harimau Muda. Harimau Muda A. Umur 19 tahun. Kita kenal dalam 3 bulan. Lepas Okay. tu dalam sebulan kot kita couple, Okay. kita break. Break? Kenapa? Okay, mungkin sebab kau tak ada masa dengan dia. Satu lagi dia terlampau baik. Awak terlalu baik dengan saya. Zack, apa ni Zack? Dia terlampau baik. Oi, awak betul-betul bawa benda tu ke real life Zack. Ini yang jarang kita nampak. Biasa orang sebut dekat media sosial. Ya. Dan rupa-rupanya betul. Kali ni dibawakan khas oleh Wan Zack Haikal. Okay Zack, kita jangan korek lebih-lebih. Okay. Aku takut lepas ni ada orang call dia terus nak interview orang. Okay Zack, sebelum kita mengarut lebih banyak-banyak, kita nak balik-balik ke topik asal kita. Dekat Harimau Muda, kau ikut squad yang ke Slovakia. Waktu tu siapa coachnya? Okay, masa first dekat Slovakia tu coach aku Azraiko, Arwah Azraiko. Masa tu batch yang pertama lah pergi untuk Harimau Muda. So dalam squad time tu, selain daripada nama-nama yang kau dah sebut tu, ada tak player yang lebih star daripada kau? Ada ramai masa tu. Batch tu semua sama umur ke Zack Tak. sebenarnya? Berbeza. Masa tu paling senior Muslim Ahmad, Muslim. Mahali Jasuli, Syukur Yusof, Hafizi Faizal. Masa tu Faizal Muhammad semua. So aku nak tanya kau Zack, waktu tu dekat Slovakia ni kita tahu batch kau ni banyak, bukanlah batch kau, maksudnya atas-atas kau pun ada yang pergi kan. Aku nak tanya sebenarnya, apa cabaran terbesar bila kita main dekat luar negara, jauh daripada family? Dekat Malaysia of course kau dah biasa dah. Daripada kecil kau dah pergi merata dah dalam Malaysia ni. Tapi ni cerita dia bila kau pergi ke satu liga yang memang completely different, kena speaking, cuacanya berbeza, jauh pula daripada family. Apa sebenarnya cabaran terbesar sebagai seorang player Zack? Bagi aku cabaran kat Liga Slovakia ni ialah cuaca. Cuaca, dan yang paling utama ialah pemakanan lah. Pemakanan. Maksud, macam pemakanan tu maksudnya daripada segi nak cari, sebab korang pergi kan as a team. Yeah. So sepatutnya dia punya let's say lah agent daripada kita kan. Mesti akan prepare. Dia ada nutritionist. That's right lah. Maksudnya from us, daripada kita kan. So maksudnya pemakanan tu adakah sebab susah nak cari barang halal ke apa ke tu? Apa maksud pemakanan tu? Pemakanan tu macam kita tahu dia orang tak makan nasi. Dia orang makan spaghetti. No. So kita cakap culture kita. Bila kita pergi ke tempat orang ni, kita punya cara makan lain, cara hidup lain, cuaca lain. Jadi itu pun jadi satu isu besar lah. Cabaran. Okay. So Zack, kalau kau cakap pemakanan tu menjadi masalah, maksudnya adakah korang boleh adapt lepas tu? Mula-mula tu masalah, dan lama-kelamaan bila kita cuba untuk menyesuaikan diri kita, so tak ada masalah lah. Layannya lah. Dia certain player struggle. Kalau yang jenis player jenis tak kisah tawar ke apa ke, janji perut kenyang, itu okey. Macam
Zack sendiri sebenarnya macam mana? Adakah jenis Struggle? Macam saya ni, saya paling simple. Ada makanan itu yang saya sebat. Apa yang disediakan kita Sediakan terima itu kita makan. seadanya. Yes. Mesti orang rumah sayang. Yang nak korek tadi tu. Yeah. Okay Zack, aku nak tanya pendapat lah Zack. Since kau dah main dekat Slovakia, okay, sebelum kita pergi ke satu lagi negara tu, aku nak tahu Zack, pendapat kau kan. Perlu ke sebenarnya player muda mendapatkan pendedahan sebegitu di liga yang sebegitu? Sebab ada orang pandang rendah Zack, pendedahan korang pergi ke liga Slovakia ni, sebab dia orang kata Slovakia bukannya big nation, kenapa hantar player muda kita pergi sana, makan bajet besar apa semua, apa untungnya kita pakai duit rakyat, macam-macam lah orang cerita kan. So aku nak tanya kau, perlu ke sebenarnya FAM hantar player-player muda ni dapatkan pendedahan di luar sebagai seorang player profesional yang dah melalui semuanya Zack? Kalau tanya aku jujur, pada waktu itu perlu. Okay. Sebab macam ada satu ayat yang physical trainer tu Slovakia, yang kerja dengan FAM, dia cakap dekat aku, dia cakap, Wan Zack, kenapa kau nak main dekat sini lagi? Sebab kau punya performance, kau punya level dah tak sama dengan kawan-kawan kau. Why not kau pergi kat luar, kau bersaing dengan orang yang lebih hebat, setaraf jadi kau pun lebih maju, dia kata. So kita gunakan ayat tu lah. So macam aku cakap, pada masa itu, pada masa sekarang ni mungkin dah berbeza. Sebab tim dekat Malaysia pun dah banyak yang bagus, yang improve dari segi performance apa semua. Jadi pada masa tu wajar. Sekarang kalau pergi pun kena pergi tempat yang sesuai lah. Sepatutnya. As in, kalau kata kita pergi ke satu-satu negara ni, bukannya pergi sekadar janji dari luar negara. Sebab ada orang ni beranggapan dia pergi luar negara, dia balik Malaysia ni after 3 months, after 6 months dia akan dapat gaji yang besar. Sebab dia punya tangga level dia tu dah berbeza. Betul. So, tapi kalau kita tengok Zack kan, zaman sekarang player muda kita tak ada option. Berapa tim je yang tinggal dalam Liga Super? Betul. Berapa tim je Zack yang bayar gaji secara konsisten tanpa ada masalah? Betul. Okay. Ni kenyataan yang pahit, tapi kita kena bercakap. Sebab apa? Kalau kita tak cakap, mungkin adik-adik kita tak sedar Zack. Betul. Tapi diorang tak ada option. Dah tak ada Liga Perdana, cuma ada sekarang Liga Semi Pro yang di bawahnya. Bawah lagi tu adalah Perdana, Liga Belia, macam tu. So kalau kata diorang tak dapat tembus ke Liga Super, sebenarnya satu masalah yang besar Zack untuk pembangunan diorang. Sebab diorang akan start dekat Liga A1. Diorang akan duduk kat Liga Semi Pro. Not to say team dalam Semi Pro tak bagus. Tapi pendapat Zack sendiri, umur player-player macam mana sebenarnya yang Zack rasa diorang dah kena kejar level untuk masuk ke dalam Liga Super? Kalau tanya akulah, player Malaysia ni dia kena cepat matang. Sebab kebanyakan dia anggap umur 22, 21 muda lagi. Bagi dia muda lagi. Tapi kalau tanya aku, kalau untuk kita tembus untuk ke Liga Super ataupun A1, daripada umur 18, 19 tu dah valid untuk pergi ke atas. So nak tak nak, daripada kecil ni lah kau kena kerja keras. Tak semestinya kau aku ada lagi 2 tahun untuk umur sampai umur 18 contoh. Sekarang umur dia 17, untuk ke bawah 19 tu ada 2 tahun lagi. So dia tak nak kerja keras. Maknanya santai. Sebab nak tak nak, umur aku masih lagi valid bawah 19. Jadi konsep macam tu, persepsi macam tu tak elok lah. Bagi aku nak bagi tahu untuk player-player muda ni, daripada situlah untuk kita cungkil kita punya bakat, kebolehan, belajar untuk matang. Dan untuk jadi matang ni, kita tak boleh mingle antara budak-budak saja. Kita kena berkawan dengan orang yang lebih tua pada kita. Lebih experience. Sebab apa? Sebab sekarang aku tengok player-player yang muda sekarang terlampau nak lebih kepada nak berkawan daripada nak ke depan. So nasihat aku untuk diorang semua, pandailah, jangan malu-malu untuk bertanya, jangan sombong untuk berkawan dengan orang yang lebih berusia. Sebab apa? Dengan diorang ni lah korang boleh share, lebih maju ke depan sebenarnya. Belajar Zack Belajar. Sebab kau terror macam ni sekalipun, experience tu main peranan ni. Betul. Sebab tu kau tengok kenapa dia power. Sebab dia umur bawah-bawah ni dia dah main besar. Betul.
pendedahan macam tu sebenarnya yang mematangkan Zack sendiri. Betul. Sebab aku duduk dekat grassroots kan. So aku nampak benda ni sesuatu benda yang perlu dirisaukan. Sebab certain coaches Zack, dia takut nak dedahkan player. Aku bukanlah cakap under 8 main under 12. Agak-agak lah kan. Tapi kalau player under 12, kau tengok sekarang ni dia umur 12 tapi dia dah boleh main. Dalam 12 tahun ni dia dah power gila babi kan. So kita kena hantar player ni, cabar dia main under 14. Betul. Macam tu. Betul. Level tu tak adalah bagi main under 14 elite. Betul. Macam tu lah maksud dia. Betul. Tapi Zack kan, aku ada satu dilema lah bagi aku untuk especially player-player muda dan juga player-player yang di usia kau. Gaji versus game time. Kau dapat gaji dekat tim kecil tapi kau dapat game time. Dekat tim besar kau struggle nak dapatkan minit permainan tapi gaji kau sangkut. Apa sebenarnya Zack? Kau rasa cara yang paling tepat untuk kita nilai satu-satu tim tu sesuai tak untuk aku? Sebab kalau kata aku muda, komitmen mungkin tak banyak. Faham maksud aku? Apa pendapat kau Zack? Macam mana sebenarnya? Bagi aku kalau tanya diri aku sendirilah, aku demand ni nombor 2. Yang penting kita pergi ke satu tempat tu, kita fight tempat kita, kan? Kita bagi kita punya performance dulu. Dan lepas pada itu barulah kita nak orang nilai kita. Kadang-kadang satu tim ni dia based on coach punya nilai. Kadang-kadang coach ni kita tengok player tu je bagus kan. Lepas tu pada mata orang lain cakap player yang lain bagus. Jadi bagi aku just jujur dengan kerja, bagi 100% dan gaji tu akan datang ke dia. Kira kita buat sehabis baik dan gaji tu datang kemudian akan lah datang. Itu maksudnya work hard pay off lah. Kau nampak work hard pays off. Dia cakap tadi apa, pendidikan Islam kan. Dah nampak lepas kan. Sebenarnya English dia power juga. Work hard pays off. Okay Zack, sebelum kita korek lebih ilmiah lagi, aku tak nampak ilmiah sangat Zack. Aku nak tanya kau macam mana sebenarnya seorang Wan Zack Haikal boleh tiba-tiba daripada Harimau Muda dapat pergi ke J3, Liga Jepun yang mungkin kau tak pernah impikan Zack, tapi tiba-tiba kau dapat. Boleh share tak macam mana kau boleh selected time tu? Waktu tu tak silapnya ada satu ejen ni, dia tengok masa kelayakan Olimpik. Masa tu Malaysia baru 3 layak ke kelayakan Olimpik. Pada masa tu dia tengok dan next year dia panggil untuk pergi select dekat tim FC Rokyu di Okinawa. So masa tu saya pergi 2 orang, saya dengan Wan Zahrul Nizam masa tu. Kita pergi select kat sana. And then the next berapa bulan tu FAM cakap dia orang setuju untuk ambil, tapi bukan 2 orang, seorang. Seorang je masa seorang. So saya lah. Sorry Zack, aku potong sikit. Waktu first kau pergi, kau dengan kecil selection, kau pergi ke sana berapa bulan? Masa pergi select tu 2 minggu je. 2 minggu je. Umur time tu? Masa tu 20 tahun. Balik kepada cerita kau tadi, apa sebenarnya sebab dia tak nak sign 2 orang? Sebab yalah mungkin dia nampak performance berbeza lah pandangan coach masa tu. So waktu kau dapat tahu kau seorang saja yang akan pergi tu Zack, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kita tahulah kan, kita tahu sahabat kita Nazirun Naim turut dibawa dipilih untuk ke sana. Apa sebenarnya yang terjadi Zack waktu kau dapat tahu kau seorang-seorang? Masa tu aku dekat national team dengan Raja Gopal. Kita ada game lawan friendly dengan Palestin ke apa dekat Stadium Darul Makmur. So kita duduk kat hotel tu. Lepas tu dia orang cakap Wan Zack dapat pergi Jepun. Kena pergi dengan keadaan segera dalam masa 2-3 hari ni. Pada masa yang sama, masa tu nak raya. Jadi macam saya cakap masa tu General Secretary tu Dato' Azuddin. Masa tu saya cakap kalau seorang saya tak nak pergi. Kalau seorang saya tak nak pergi, macam mana pun saya nak kena ada teman juga. Teman, yelah masa tu raya kot. Nak dekat raya kita pergi seorang. Masa tu memang pening kepala lah. Yelah masa tu kita budak kan. Terkejut. Walaupun kita tahu kita dapat, tapi kita tak expect pula waktu yang terdekat tu. Jadi
Dia kan tak nak kena pergi sebab nak kena buat pas pekerjaan kat sana semua. So dia bagi 3 hari. So friendly tu tak main. Terus balik rumah jumpa family apa semua, kena cakap untuk pergi standby, kena pergi sana lah. So prepare. Lepas tu pada masa sama dia mencarilah siapa yang perlu pergi untuk sama lah, untuk teman. Mungkin dia orang deal dengan kelab sana nak hantar lagi seorang player Harimau Muda untuk ambil pengalaman dekat sana. Okay Zack, bila kau balik cerita dekat family kan, apa sebenarnya reaction family kau time tu? Ayah okey ke? Ayah okey? Masa tu arwah ayah dah tak ada. Dah meninggal. So mak macam suka ada, sedih pun ada kan. Jadi macam berbaur berbaur. Daripada dulu pun dia macam just biasa je. Dia dah tahu sebab umur 12 dah start duduk asrama. Jadi dia dah tak macam terkejut walaupun duduk kat luar negara, sebab bagi dia anak aku dah dewasa. So macam tu lah. So waktu tu yang dipilih untuk follow kau adalah Nazirul Naim. Kenapa bukan player lain? Mungkin masa tu dia tengok talent Nazirul Naim ni kot, pada masa yang sama. Dia perlukan left back ke masa tu? Masa tu tak pasti. Masa tu Nazirul Naim adalah player yang bagus lah, sebab dia pun muda masa tu. So bila kau dah dipilih ke Jepun, Zack, ini satu negara yang kita tahu dia agak bermasalah sikit. Kalau kita pergi Jepun ni kan, masalah macam mana maksudnya? Maksudnya kau akan melalui satu fasa yang sama kau dah lalui dekat Slovakia. Okay, cuma bezanya Slovakia kau pergi as a team. Cabaran pergi ke Jepun ni berdua je. Kau bukan boleh bawa kau punya tukang masak apa semua dengan kau. Betul tak, Zack? Betul. So waktu tu apa sebenarnya, Zack, cabaran dekat Jepun pula? Dia cabaran masa tu okey, tak ada masalah untuk duduk di Jepun apa semua. Cuma masalah sekarang kita punya performance. Dekat sana dia punya mentality memang luar biasa. Lain lah. Dia tak macam Europe. Europe more to physical. Bagi dia dekat Jepun ni mental dan fizikal dia complete. Macam kesungguhan dia tu tak ada pada kita punya player waktu tu. Dan dia punya kesungguhan tu, contoh sekarang kita baik kan, time trial ni berbuk tak bergaduh, tak balik sekali, tak ada masalah. Masa dekat dalam game sahajalah, dalam training sahajalah yang berbeza. Dan pada masa tu pula, bila kita contoh kita penat kan, kita berjalan lah. Nampak kita berjalan. Nampak. Sebab dia orang memang kerja betul gila-gila kerja. Non-stop. Kalau suruh buat 10 dia buat. Dia tak akan buat 8. Kita sebelum lain kita dah break lah. Break dia kalau boleh nak lebih. Itu mentaliti Jepun. So aku nak korek lebih lah. Sebabnya Jepun ni best. Bukan semua orang merasa benda tu. Ada few players saja yang duduk dekat Jepun, yang survive dekat Jepun. Zack, dekat Jepun kita tahu kau bersama dengan Nazirul Naim. Diorang je orang Melayu dalam team tu. So macam mana sebenarnya kau communicate dengan coaches dan lain-lain tu? Adakah waktu tu kau boleh speaking dah ke ataupun macam mana? Speaking kita memang boleh speaking, tapi orang Jepun ni dia tak suka speaking. Dia suka bahasa dia. So nak tak nak kita kena belajar bahasa dia. So kat sana dia just bagi macam kata-kata bola sepak simple word lah. Contoh apa sebenarnya, Zack? Contoh perkataan bola sepak yang diorang guna dekat Jepun. Macam kiri, kanan, depan, belakang, bagi balik, macam tu je. Cuba try. Kanan macam kanan ke kiri? Migi, hidari, mai, mokai, macam tu lah lebih kurang. So based on dekat sana untuk early punya tu adalah itu direction sahajalah. Depan, belakang, kiri, kanan. So macam lebih advance. Maksudnya, ada macam true ball ke, hantar ke, macam mana yang tu sebab okay sikit untuk konteks, sebab apa, kau main flanker, betul. So macam kau akan minta bola tu mesti kat arah kau. Betul. So macam apa simple term yang orang ajar untuk pastikan bola tu nak apa yang macam mana? Ataupun kau ni je, woi ataupun itu
Tak, sebenarnya bola sepak ni mana-mana pun sama. Dia based on tactical coach tu. Mula-mula memang dia tak pergi main. Dia tengok kita, boleh tak ikut cara main yang dia main. Dia tunjuk dulu macam mana cara dia main apa semua kan. Dan bila kita dah boleh main, dan baru dia bagi main. Contoh untuk cara minta bola apa semua tu, dekat Jepun ni bagi saya dia, kau lari kau akan dapat bola. Dia bukan lari kosong je. Kalau yang ni lari, opportunity untuk passing bola tu, kalau tak passing, yang ada bola tu kena marah dengan memang coach. kena maki lah. Dah faham. Kalau ada bola ni, ada bola, yang ni tak lari, yang ni masalah. Okey. So kat Jepun macam tu dia punya filosofi. Tapi itu baru J3 tau. J3. Tapi kalau kita tengok Zack apa sebenarnya yang membezakan corak latihan mungkin player-player Jepun yang kau nampak dekat sana dengan kita dekat Liga Malaysia? Sebab technically diorang tu nampak almost perfect. Daripada zaman daripada sebelum kau pergi sampai sekarang nampak benda tu systematic gila. Ada special training ke Zack yang diorang buat sebenarnya? Dia sebenarnya orang Jepun ni dia gila kerja. Maknanya contoh kalau training pukul 5, pukul 3.30 tu dia dah dekat sana. Dia dah buat dah sikit-sikit untuk dia touches dia apa semua. Kita ingat dah habis kan, dah habis main, contoh pukul 7 dah habis. Kita ingat sebab dia datang awal, dia dah tak buat lah. Balik awal lah. Lepas pada training tu dia buat lagi extra. Itu cakap dia punya work ethic dia luar biasa. Jepun beza lah dengan kita. Beza kan? sangat beza. Aku tak cakap kita berbeza, cuma mungkin adaptability tu mungkin tak penuh pada kita lah. Tapi kalau dengan Hang memang berbeza. dia kalau Hang tak pergi Jepun, Hang dengan Zack pun dah berbeza dah. Okay, last lah. Ni daripada aku. Aku cuma nak tanya satu je. Sebab Zack, kau dah pergi banyak tempat in which kau dah pergi banyak dressing room lah sebenarnya cerita. Aku nak tanya satu je. Masa pergi kat dressing room Jepun, beza tak dengan kita punya? Dressing room dia saja. Dressing room dia beza. Memang beza banyak lah. Dressing room dia sebab masa tu pun aku pergi pun sebab J3 ni tidaklah terlampau complete macam J2 atau J1. Tapi dia punya tempat tu memang dia orang jenis sejenis yang suka berdikari tau. Dia cuba buat sendiri dulu. Tak boleh baru dia contoh dia strapping sendiri. Kalau ada yang tak pandai strapping baru dia strapping dengan physio. So itu beza dengan kita kat sini. Kita kat sini lebih kepada apa? Banyak nak bergantung. Okay Zack, kau duduk dekat Jepun berapa bulan sebenarnya? Sebenarnya aku sign 2 tahun. Tapi duduk sampai 8 bulan je sebab kena ACL. Cerita menarik ni. Okay. ACL pertama umur 2013, umur 22. Okay guys, dekat sini gua terpaksa potong. Minta maaf banyak-banyak. Abang terpaksa nak potong. Sebab apa? Kalau kita bagi lebih-lebih nanti orang dah tak tengok lagi part yang seterusnya. Sebab kita ada 3 part. Okay, so guys, jangan ke mana-mana. LM90 akan stop untuk part yang kedua. Kita jumpa dalam part yang seterusnya, itu part yang ketiga. Kita nak tengok apa sebenarnya yang mengganggu prestasi Wan Z Haikal Wano di Jepun dan seterusnya. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.